Jadi 3 tools yang saya akan pakai untuk insentif ke voucher ke semua benda tu. Promotion tools lah. Okay. 3 promotion tools yang saya akan pakai. Yang pertama tadi saya kata live interactive voucher. Okay. Yang kedua flash deal. Flash deal. Yang ketiga, yang ni ramai orang tak buat. Okay. Gift with purchase. Ini kalau nak bagi free gift lah. Nak bagi free. Hello everyone, welcome back to TikTok Shop Hangout Podcast, tempat di mana kita akan lepak santai dan discuss all the topics related to TikTok Shop. So you all akan dapat belajar banyak benda lah dengan tetamu yang I jemput pada hari ini. So hari ni untuk episod kali ni, you nampak dekat sebelah saya ni ada Coach Sisi. Hai semua. Coach Sisi adalah salah seorang one of our TikTok Shop certified trainer juga yang expert dia dalam bahagian live stream. So hari ni Coach Sisi pun akan bercerita tentang live stream, apakah live tools yang sesuai digunakan mengikut situasi-situasi yang you all patut gunalah dalam you punya live stream. So without further ado, Coach Sisi, maybe you want to do a little bit of introduction to my audience because mungkin ada orang yang tak kenal lagi, baru kenal you apa semua. So please introduce yourself. Hai semua. Nama saya Sisi. Okay, ramai orang panggil saya Coach Sisi. Okay, Sisi tu ramai orang tanya juga apa itu Sisi. Okay. Sebenarnya nama Chia Chuang, tapi dia susah nak baca. Jadi saya letak Sisi. Understand. So sekarang saya running 5 business. Satu adalah hostess and 5 business ya. Okay. Yang pertama adalah hostess and supply company. Okay. 2 dan 3 tu saya jual produk dekat marketplace lah. Okay. Lepas tu ada training company dengan marketing agency. You jual produk apa? Okay. Saya ada jual produk makanan. Okay. Produk home and living. Alright. Ada beberapa niche lah. Okay. Jadi saya start training 2022 as a guest speaker. Lepas tu dari situ saya jadi part-time trainer as guest speaker. Pelan-pelan sekarang part-time juga, tapi 50-50. 50% my time in business, 50% in consultation. I see. Wow. So without further ado, let's deep dive. Topik hari ini dengan Coach Sisi adalah right life tools at the right moment. Apa tools yang perlu digunakan ketika you buat live stream. Tak kisahlah buat live stream, tapi yang fokus kita hari ini adalah live stream yang ada beg kuning lah. Yang ada beg kuning. TikTok yang Shop. boleh dapat sales. Yang boleh dapat sales. So mari kita belajar. Okay, Coach Sisi. Boleh. Soalan yang pertama, because you are an life expert kan, in TikTok Shop certified trainer punya program. First question, what are the main categories of live tools yang seller-seller kita dekat luar sana should understand? Is it engagement, conversion ataupun operations? You ceritalah apa main categories of live tools yang sebab kita dekat dalam TikTok Shop, especially live stream, ada banyak tools kan. Ada pin produk lah, ada live billboard lah, dashboard lah, itulah ini apa semua tu. So you share dengan my audience so that they can learn. No problem. Okay, jadi untuk live kan, tools yang paling penting memang live dashboard. Live dashboard yang warna purple. Dulu purple, sekarang dah jadi merah hitam sikit. Yes, betul. Okay, yang itu yang paling penting. Dalam tu kan saya boleh share apa data yang saya tengok. Okay, first saya akan buka impression. Okay, dalam impression. Tu ada tak silap saya 20 hingga 30 lebih metrics. Tapi metrik yang penting biasa saya tengok 6 je. Yang pertama impression. Maksudnya berapa ramai orang nampak live dia dekat luar tingkap. Luar tingkap Luar tingkap tak masuk luar lagi. tingkap tu maksudnya dia tak masuk lah dalam tak lagi kan. lagi. Okay. Itu impression. Okay, lepas tengok impression saya akan tengok tap to rate. Okay. Tap to rate maksudnya dia nampak live dekat luar tingkap, dia tekan masuk live ke tak. Tap to rate lah. Okay. Lepas tap to rate dia tekan produk ke tak. Live CTR. Click through rate. Okay, lepas tu dia tekan beg kuning, dia beli ke tak. Conversion rate tu kita tengok CTOR lah. CTOR. Click through order rate. Okay. Lepas tu yang kelima saya akan tengok AOV. Average order value. Average order value. Yang ni ramai live host dia tak pandang sangat. Kenapa tu? Biasanya mereka tengok
dashboard kan. Okay. Dia tengok sales. Betul lah. Selain tengok sales, dia tengok view. View tak ada, sales tak ada, data lain tak tengok dah. Tapi masalahnya data lain yang penting. Jadi AOV itu maksudnya average order value. Dalam satu fasa berata nilai dia berapa. Contohlah saya jual mic ni. Okay, mic ni RM150. Macam mana kita menyebabkan orang beli mic dan dia beli cover lagi. Dia beli set. Menyebabkan dia beli banyak. Contoh jual tudung. Beli satu je. Okay. Boleh tak kita buat combo ke, voucher ke. Beli satu tak ada voucher tapi beli 3 murah sikit ada voucher. Menyebabkan mereka beli banyak. Itu maksudnya AOV lah. Live host kena pandai menyebabkan orang beli banyak. Dia kena pandai cadang. Dia kena pandai bagi tahu. Yelah sebab dia yang menjual kan. The salesperson kan of the company. Okay. Itu yang kelima lah. Kelima. Yang last, yang keenam saya akan tengok average viewing duration. Average viewing duration. Okay. Berapa ramai? Maksudnya orang dalam live tu kan, dia stay berapa lama berata tu. Okay. Semua tu ada benchmark lah. Benchmark nak share tak? Macam panjang kan. Macam panjang. Okay, boleh tengok 6. Alright. Itu metrics ni. Kita go for yang paling penting dululah. Okay. Ini tools yang saya akan tengok lah. First adalah memang saya akan tengok dashboard. Yang kedua, pin produk tu memang penting lah. Tapi pin bila? Nanti kita bincang lagi. Okay, alright. Pin tu kena pin bila. So antara banyak-banyak tu kan coach, kalau seller tu masih lagi baru kan, dia tak familiar lagi dengan the ecosystem of live dashboard ke apa semua tu. What are the first 3 tools yang dia kena master? Okay. Kenapa? First memang you kena tahu macam mana nak login dekat Live Manager, masuk dekat live dashboard dulu. Okay, live dashboard is the first thing lah. Dalam live dashboard tu kita boleh pin produk. So this is the second tools. Alright. Okay. Yang ketiga biasa yang saya akan pakai kan adalah live interactive voucher. Oh. Yes. Kenapa live interactive voucher tu? Contoh biasanya untuk seller ataupun live host yang buat live dia main flash deal je. Okay. Flash deal dia dari 2023 sampai hari ni dia masih pakai flash deal yang sama. So audience akan rasa fatigue. Setiap hari dia flash deal, dia tak ada cara lain dah. Okay. Selain daripada flash deal, kita boleh guna live interactive voucher. Maksudnya dia kena follow kita dalam live, baru dia dapat voucher. Jadi dengan cara ni kan, kita boleh dapat engagement. Lepas ada engagement, live tu akan naik sikit lah traffic dia. Okay. Macam tu. Alright. So tadi apa? Live dashboard. Pin product function. Live interactive voucher. Okay. So kita dah sentuh pasal pin product. When do we decide to pin product? Okay. Dan how often kita kena pin product tu? Ni saya pernah buat satu video. Saya pernah buat satu video tentang soalan ni. Berapa kerap saya kena pin? Dekat komen kan, ada orang kata kan, lagi kerap lagi bagus. Okay. Maksudnya semasa dia buat live kan, dia kena. Saya pernah nampak ada orang kan, dalam sistem kita boleh nampak dia pin berapa kali kan. 1 minit dia pin 2-3 kali. Different product ke? Product yang sama. Okay. Sebab dia kata ada orang ajar kena pin. Baik dulu orang akan tekan. Tapi the logic is, jika orang masuk kan, biasanya kita masuk dekat live okay. Kita pangkar ke tak beg kuning tu. Jika sebagai seorang buyers, kita masuk, kita nak tengok komen, nak tengok produk. Biasa kita akan pangkar kan. Lepas pangkar kan. Oh yelah, betul. I did that too. Okay. Kita masuk, kita akan pangkar sebab dia halang. Dia kacau. Dia kacau sikit. Lepas tu dia pin lagi. Pangkar, pin lagi. Pangkar, pin lagi. Orang akan scroll. Betul, orang akan keluar daripada live tu. Jadi cadangan saya kan, dia tak ikut pada masa, berapa kerap, 1 minit berapa kali ke 2 minit berapa kali. Ikut pada flow. Alright. Ikut pada flow. Semasa you bincang tentang produk tu, you share USP tu, you pin. Lepas tu lepas pin kan, jangan pin je. Lepas pin bagi tahu, akak saya suruh pin kan. Apa yang saya bincang sekarang kan, apa yang saya tunjuk sekarang kan. Beg kuning nombor 1 saya suruh pin kan. Semasa kita bincang produk, semasa kita demo, pin. Okay. Yang kita kata masa yang kedua bila kita pin, semasa kita buat CTA. Semasa kita minta dia beli. Akak saya suruh pin kan dekat beg kuning, akak boleh tekan dan beli. Jika tak tahu nak beli mana satu kan, sekarang saya bagi cadangan dah. Korang boleh ambil warna merah lah, sebab warna merah paling hot selling sekarang. So kiranya pin produk tu waktu kita bagi CTA tu ke, ataupun during kita demo produk tu? Dua-dua lah. Yes. Okay.
So guys, when you are demonstrating about your product, how to use it, macam nak pakaikan ke, macam mana nak guna apa semua tu, pin product. And then CTA. before you transition to the next product tu, then you buat call to action. Call to action tu nak buat nak panggil orang untuk belilah. Okay, because that is your main objective to achieve sales dekat situ. So obviously you kena tekan, you kena pin product so that orang tahu okay, you are explaining about this product right now. Okay, so itu pasal pin product. Very simple, very simple. And then butang tu pun very visible dekat you punya tools tu. Sama ada you buka dekat laptop ataupun apa ni lah, someone yang handle dekat phone. Okay. Yang ni saya nak buat satu tambahan boleh tak? Boleh. Silakan. Ramai orang buat salah. Salah apa tu? Pin product. Semasa pin product kan, iaitu biasanya live host yang baru dekat team saya kan, dia akan buat kesalahan ni. Okay. Pin, unpin. Dengan unpin pin. I don't get it. Okay. I don't get it. Jadi contoh sekarang kan, saya sudah pin product. Okay, saya kena tekan unpin, lepas tu pin balik. Okay. Betul tak? Okay, tapi kan, ada orang dia buat salah, dia buat macam mana? Dia pin, unpin. The last action is unpin. Jadi, tak. Oh. Sepatutnya dia unpin, pin. Faham tak? Okay. Contoh dekat phone kan, dekat phone sekarang saya tengok live kan. Back kuning dekat sini kan. Okay. Kita minta live host pin kan. Dia unpin, hilang kan. Lepas tu dia pin. Ni betul. Unpin pin. Okay. Ramai orang dia buat apa? Dia tekan pin, lepas tu dia unpin. Oh, hilang lah. Apa? Tapi dia ingat dia suara pin. Oh, dia tak check, dia tak nampak jadi dekat ini akan menyebabkan live CTR rendah juga. Alright. Understand. So ini is common mistake lah dekat team ni. So apa I mean yang siapa yang moderating the live stream tu kena apa? Kena tengok lah dia dah betul ke tak dia tekan pin produk tu. So that it is visible. Okay. Alright, so just now kita dah discuss pasal pin product. Tadi coach Sisi pun dah sentuh pasal live interactive vouchers. So kita akan deep dive bahagian vouchers pula. So how do we use this kind of incentive? What kind of discount mechanics ke voucher mechanics yang kita kena guna? And how do we attract our viewers to use and utilize our vouchers? Soalan yang sangat bagus dan details. Okay. Jadi 3 tools yang saya akan pakai untuk insentif ke voucher ke semua benda tu. Promotion tools lah. Okay. 3 promotion tools yang saya akan pakai. Yang pertama tadi saya kata live interactive voucher. Okay. Yang kedua flash deal. Flash deal. Yang ketiga, yang ni ramai orang tak buat. Okay. Gift with purchase. Ini kalau nak bagi free gift lah. Nak bagi free gift. Gift with purchase. Bagi saya kan, Lomar rasa mana paling efektif, berkesan? Kalau tanya I, interactive voucher macam tak apa sangat. As a buyer, as a buyer, tadi apa? Live interactive voucher, flash deal, give it purchase. I would go for flash deals. Flash deal. Sebab time tu yang harga tengah murah kan. Murah kan. Okay, lepas tu dia ada masa lagi kan. Urgency FOMO ada kan. Okay, tapi saya kan as a seller, saya tak tengok flash deal sangat. Okay. As a buyer bukan as a okay. seller. Saya kan as a buyer, saya tak tengok flash deal sangat. Okay. Saya suka give and purchase. Oh, you suka free gift lah. Saya suka free gift. Okay. Jadi dia ikut pada behavior. Itu sebab kita tak boleh ada satu jenis promotion tools dari dulu sampai sekarang buat benda yang sama. Dia kena tukar untuk tackle orang berlainan lah. Okay, jadi untuk live interactive voucher, dia adalah tools yang agak complicated sikit. Okay. Sebenarnya dia berkesan, tapi live host tu kena tahu nak buat macam mana. Contoh dia ada satu special voucher dekat live. Okay, tapi kena follow dulu. Okay. Baru dia dapat voucher ni. Alright. Macam tu lah. Okay, yang kedua adalah flash deal. Harga asal berapa sekarang disebabkan live. Dia bagi harga yang lagi rendah. Okay. Tapi kenapa ramai orang buat flash deal dia tak jadi? Sebab dia tak explain. Betul. Dia setakat letak and hoping orang akan nampak lah. Dia letak je. Okay. Dia letak, lepas tu dia tak explain. Sepatutnya explain macam mana. Okay, dia kena bagi tahu event. Hari ni event apa dan kita ada promotion ni disebabkan event ni. Contoh nanti kita ada Fiesta kan, 77 football tu. Okay, disebabkan Fiesta ni event. Kita ada promotion ni, flash deal. Harga asal berapa? Lepas flash deal berapa? Korang dapat jimat berapa? Macam tu.
Jadi benda kiraan ni kan, dia kena live host kena bagi tahu. Kena Jadi bagi orang tahu akan lah. rasa nak belilah. Yang ketiga pula, give it purchase. Itu Give it yang saya purchase. paling suka lah. Okay, cara saya buat kan, beli satu tak ada gift. Okay. Tapi jika beli dua ataupun beli combo set, baru saya bagi satu gift. A good tactic lah. Yelah, siapa tak suka kan. Untuk apa? Untuk naikkan AOV. Oh yes, betul. Average order value. Average order value. So nak basically AOV ni macam you nak orang beli banyak lah kan. Beli banyak. Okay. Alright. So apa tadi nak tanya? Dia ada satu soalan tadi saya nak tanya, tapi saya tak ingat dah. Dia Lokman ni biasalah kan. Dia bila ada satu soalan bernas tu, dia lupa nak tulis kat mana-mana apa semua, lepas tu dia lupa. But it's okay. Nanti kejap lagi kalau saya ingat, nanti dia akan I akan masuk balik. Okay. Alright. So next question. Ini I think ramai live host kita yang senang affected by this untuk situasi ni lah. Comment. How do we manage comment as a live host? And then ada setup yang spesifik tak untuk control manage comment apa semua? Okay. Jika untuk soalan ni kan, saya split dia jadi 3 session. Okay. First session adalah sebelum live kena buat setup apa dekat comment setting tu. Kita boleh block keyword semua benda tu lah. Okay. Lepas tu semasa live kan, ada 2 session. One is good comment. Comment tu ada banyak, macam mana saya nak handle. Okay, segmen yang ketiga, bad comment, macam mana nak handle. Okay. Kita masuk 3. Mari kita sama-sama belajar. Jom, let's go. Jadi yang pertama adalah comment setting. Comment setting saya akan buat filter. Okay, filter. Filter comment yang saya tak nak. Contoh ada orang suka kata rosak, koyak, lambat, tipu. Keyword tu saya buat siap-siap lah. So you have to identify lah what are the keywords yang kita tak nak nampak dekat situ. Ya, betul. Okay. Tapi tak boleh cakap dekat sini juga. Saya ada exclude juga S. Oh. Platform lain punya keywords. Okay. Sebab apa? Sebab nanti saya tak exclude lah, dia muncul. Okay. Lepas tu live host saya salah sebut, dia akan baca komen. Betul. Nanti kena molestation. Yelah, live host digalakkan untuk baca komen. Sebab kalau tak baca komen, it will reduce the live views, engagement juga kan. So bila you filter tu, it actually betul lah apa yang Coach Sisi cakap, it actually helps. Sebab live host dia tak sempat nak filter. Okay, live host dia tak sempat nak filter, so dia just main cakap saja. And it takes a very good skill lah untuk baca komen. Kalau dia cepat tangkap, dia tak sebutlah perkataan tu. Betul. So I think based on Coach Sisi punya advice, it's better for you to use the filter keywords punya setting so that you can avoid the casualty. Wah, casualty katanya. Okay. Alright, next apa dia? Yang kedua adalah jika biasanya live host akan tanya, jika live saya kan tiba-tiba banyak komen, macam mana nak handle? Okay. Tak dapat jawab tu. Yelah, sekarang I pernah juga masuk live session orang kan, live session seller apa semua, live host ada banyak komen. Yelah, ada banyak komen. Dia kalau view tinggi je mesti banyak komen. Betul. Okay, view tinggi je mesti banyak komen. And live host kalau yang one man show, dia memang takkan sempat baca lah. Betul. So macam mana kita nak handle tu? Okay, jadi kita masuk dekat one man show dulu. Okay. One man show jika nak handle semua memang tak dapat jika komen tu laju sangat. Okay. Tapi live host kena pandai pilih komen. Apa maksud pilih komen? Contoh, tiba-tiba dalam 1 minit you dapat 60 komen, 70 komen. Okay. You tak mungkin akan reply semua. Jadi you kena ikut pada flow you, reply komen dia. Contoh sekarang you dekat tahap CTA. You nak buat sales dah. Ada orang tanya tentang ada promotion ke tak, you jawab yang itu. Contoh betul sekarang juga. you tengah explain tentang produk kan. Orang tanya produk, you jawab yang itu. Yang tak berkaitan, Yang tak berkaitan, kena pandai skip lah. Okay. Biar dulu. Yang paling saya suka semasa CTA kan, ada orang puji, ada orang bagi feedback. Yang tu kena baca juga. Yelah nak add. Oh, okay. Yelah, siapa yang tak suka kan kalau kita sebagai viewers
live host perasan kita punya komen and dia baca. Betul. Dia macam artis lah. Dia Artis kan tunggulah. kalau kita masuk live artis celebrity mana-mana kan, kalau dia nampak kita punya komen and dia engage, kita jadi suka. Ya, betul. Okay. So macam itu jugalah situasi untuk live host. What about bad comments? Okay. Back comment Mhm. dekat team saya ada SOP. Oh, okay. ada Boleh share ke? Boleh. Okay. Sebab team saya pernah dekat live kan. Mhm. Bukan satu kali, saya rasa lebih 3 kali macam tu kan. Alright. 3 to 5 time I think. Mhm. Kena marah sampai dia nangis dalam live. Alamak. Sebab mungkin fulfillment team bagi produk yang salah ke, Okay. ataupun produk dia rosak ke, customer service tak sempat reply lagi ke. Dia marah live host pula sebab live host adalah frontliner. Yup. Memang jika kena marah, mereka yang kena marah dulu. Itu muka yang paling awal dululah yang akan dapat kecaman kan. Ya, Okay. betul. Jadi live host memang saya respect lah. Memang saya respect sebab dia adalah frontliner untuk company semua. Okay. Jadi SOP dia macam tu. Mhm. First, jika dia bagi bad comment kan. Okay. Bad comment yang sampai tahap tak selesa Okay. tentang manusia, Mhm. badan ataupun family member something yang Mhm. macam ni, ataupun like charts benda yang macam Yup. tu itu kita akan block dia terus. Siapa yang akan block? Live host. Okay. Live host block terus jika one man show. Okay. Jika ada moderator jaga. So kiranya dia akan masuk profile tu and block dia saja. block terus. Okay. Dia akan block terus. Okay. Okay. Jika yang dia bukan sampai tahap yang serius sangat lah, Mhm. dia merajuk je barang tak sampai lagi lah, apalah. Sebab kita nak closing muncul bad comment macam tu kan, memang dia Mhm. kacau momentum. Orang akan tak nak beli juga nanti. Mhm. Okay. Jadi first layan dengan baik dulu. Okay. Bagi tahu dia, akak boleh cuba contact customer service Customer service kita akan bagi layanan terbaik lah. Mhm. Korang boleh tanya dia lah. Mhm. Okay. Dia sekali lagi, kali kedua. Okay, minta maaf kak, saya sudah bagi tahu dekat customer service lepas tu saya buat macam ni lah. Boleh baik. Macam tu. Tunjuk saya layan. Tunjuk. Okay. Faham tak? Alright. Tunjuk tu you nak lakon ke apa, saya tak pasti lah. Tapi kita tunjuk. Okay kak. Okay, kali kedua. Jika dia nak kacau lagi, ada orang memang sengaja dia nak kacau lah. Kali ketiga, saya mute dia. Mhm. Bukan block saya mute dia. Okay. Block dengan mute lain. Lain. Okay. Block sebab tak nampak dah. Block dia memang tak boleh masuk terus lah. Mute kali tu je. Dia tak dapat komen. Tapi dia nampak lagi live tu. Jadi saya akan mute dia. Sebab saya harap satu hari nanti dia insaf lah. Dan saya nak untung duit dia lagi. Yelah, kadang-kadang kita faham lah apa customer behavior ni, dia macam-macam orang kan, macam-macam perangai. Betul. And we cannot stop, we cannot block this kind of people, especially if some of the customers ni dia sebenarnya willing to sokong kita punya business, tapi sebab customers always right kan, diorang asyik follow that quote apa semua tu. So mungkin kadang-kadang emotion. Emotion. Yalah, ataupun customer tu tak pernah dapat barang lambat daripada this particular seller, tiba-tiba kali ni dapat lambat. So obviously lah, and then customer kita ni pun tak semuanya yang how should I say, bijak-bijak. Yang emosi stabil. Emosi stabil apa semua kan. Dia macam berombak. Sekejap okay, sekejap tak okay. Okay, that one kita faham, understand. So sellers, kalau ikut apa yang Coach CCC punya suggestion, you need to have your own SOP lah, macam mana you nak uruskan comment management ni dengan baik, so that you tak lose customer dekat situ. Kita tak nak lose kalau tak boleh. Lose customer, tak lose live host juga. Ya, kadang-kadang live host tu dah bagus dengan kita, tapi sebab customer kita ni yang macam-macam perangai ni kan, dia rasa burn out, lepas tu give up. Betul. Alright. Okay, that is about comment management. Apa tadi yang pasal discount tu, I cuba nak recall balik. I think it's about okay, I tak ingat. Tak apa, it's okay. It's okay. Nanti kalau betul-betul I ingat, I akan masukkan balik lah. Boleh. Okay. Less is more. Next question ni. Less is more. Apa yang Coach CC faham less is more ni, and perlu tak kita guna semua live tools, ataupun ada certain live tools saja yang kita patut guna, macam mana? Okay. Yang ini less is more.
saya rasa kita boleh bincang dekat dua segmen lah. Mhm. Yang pertama adalah promotion tools, yang kedua adalah beg kuning. Okay. Sebab ada live host, tak kisahlah seller ataupun affiliate, dia nak masukkan 99 beg kuning. Betul lah tu. Orang masuk kelilu. Mhm. Kadang-kadang 99 kan tak apa. Tapi masalah dia 99 produk yang sama kan, dia ada 3 beg kuning. Lagi kelilu. Betul. Menyebabkan kita kata impulsive buying tu kan, Mhm. dia akan kacau lah. Kacau lah. Dia akan kacau. Sebab apa beza ni dengan ni? Ni betul. apa, macam sama je. Okay. Life host pun susah nak explain. Okay. Okay, jadi less is more. Kita masuk promotion tools dulu. Mhm. Okay, promotion tools ada banyak. Buy more save more lah. Oh, yep. Okay, lepas tu bundle deal lah. Mhm. Flash deal lah. Betul. Lepas tu voucher, gift with purchase. Ada banyak. Dulu kita punya promotional tu tak banyak. Masa awal-awal TikTok Betul. Shop start dulu tak banyak. Tapi sekarang ni dah ada banyak gila lah. Banyak gila promotional tools yang you all boleh gunakan. Yeah. So Coach Sisi akan terangkan mana satu promotional tools yang sesuai untuk you all gunakan dekat you punya live stream. Okay. Jadi semasa kita design beg kuning, dia kena ada strategi. Mhm. Okay, first harga asal. Okay. Contoh memang ni saya nak jual RM50. Tapi harga asal bukan 50. Saya akan letak 79. Okay. Yang ini sesuai untuk siapa yang tak ada satu standard price dekat retail lah. Jika dekat retail ada standard price, mungkin dia susah nak main macam tu. Mhm. Jadi contoh saya letak 79. Lepas tu saya guna product discount. Okay. Tolak jadi contoh 55. Alright. Okay, saya nak jual RM50 kan. Untuk siapa yang beli hari ini, saya bagi voucher RM5. Nampak ada 3 layer. Harga asal ada slash price, so discount price, and then seller kononnya baik hati bagi lagi voucher untuk nampakkan lagi potongan harga. Okay. Ya, betul. Biasanya kita akan rasa, wih, berbala ya. Tapi lepas tu jadi seller kan, you know all the strategy lah. Dia akan tahu siapa yang betul, siapa yang yang tak betul lah. Dan lagi satu, korang cuba tengok, tak kisah seller ataupun buyer. Ada sesetengah brand kan, semasa event dia, dia lagi mahal. Okay. Up to the seller lah kan. Yeah, betul. Tapi kita beli juga. Kenapa? Sebab kita ingat event dia sepatutnya dia murah. So we will buy. Sebab dia ada spending behavior dekat situ kan. So ini apa yang kita boleh tengok jugalah. So promotion tools saya tak akan buat banyak, biasanya 2 to 3 layer lah. Dan live host senang nak explain. Okay. Macam tu. So when do you, sebab you cakap you tak pakai banyak promotional tools. So adakah memang you akan kekal that with that SOP, ataupun it depends on promotion days yang you akan guna? Okay, jadi untuk team saya ada annual marketing planning blueprint. Okay. Jadi dia akan set setiap kuarter, setiap bulan dia kena buat apa. Okay, jadi dalam tu kan memang kita akan ada double digit day. Okay. Kita akan pay day sales. Okay. Dua ni kita akan buat mekanism yang berlainan. Promotion tu yang berlainan. Okay. Tadi contoh saya main voucher kan. Nanti pay day sales tak main voucher, saya main gift purchase. Dia kena tukar. Jika tak tukar kan, produk yang sama, promotion yang sama, nanti orang bosan and dia dah boleh agak. Okay. Dia fatigue lah. Promotion tools tu dah fatigue. Alright. Okay. Selain daripada payday dengan double digit day, kita akan masukkan regular promotion. Regular promotion biasanya team akan sediakan 3. Jadi 3 ni kan dia akan take turn. Dia akan take turn. Jadi customer tak bosan lah. Kadang-kadang mereka akan tambah self-create event. Okay. Contoh birthday voucher. Event birthday voucher, brand anniversary. Contoh nanti August Merdeka. Merdeka sales. Hari tu hari guru dengan hari ibu. Something like this. So basically as a seller you kena aware with all the festival, apa-apa season yang ada dekat dalam kalender Malaysia ni. Everything can be make as a promotion day lah. Even birthday founder pun boleh buat as a promotion day. Paling menarik yang kita pernah buat kan, birthday live host. Oh yes, lagi satu lagi menarik lah, tapi kita buat sekali je. Okay. Itu saya share je lah korang yang buat. Dia nampak pelik, tapi dia ada efek lah. Sales tu okay sikit lah. Birthday mak live host. Oh Ini betul ya. Kita pernah buat birthday mak live host. Lepas tu orang masuk you birthday ke mak? You birthday? Mak saya birthday. Jadi bos saya hari ni kan, sebab mak saya birthday kan, dia bagi promotion yang berlainan. Orang tertarik. Orang rasa
macam berlainan sikit kan. Okay. Maybe you guys can consider as well. Sharing saja. Jadi ke tak Adi, dia ikut pada live host performance juga. Faham. Okay, itu baru berkenaan dengan promotional tools. Yeah. So apa yang tadi you sebut pasal beg kuning. Yeah. Okay. Apa yang kita perlu tahu? Yeah. Soalan yang biasa kita dapat, berapa beg kuning saya kena masuk dalam live saya? Jika saya ada 100 SKU, boleh tak saya masuk semua? Okay, cadangan saya kan, you ambil 30 dulu. Kenapa 30? Sebab 30 ni kan saya akan split dia dalam 6 kategori. Yang pertama adalah traffic product. Traffic product maksudnya produk yang senang jual, produk murah sikit. Yang kedua adalah hero product. Okay. Itu hero SKU kita lah. Yang ketiga adalah core hero. Core hero maksudnya contoh, yang ni mic kan. Orang beli mic, dia akan beli apa lagi? Contoh, cover. Okay. Macam tu. Contoh, tumbler. Orang beli tumbler kan, dia beli apa lagi? Sarung dia, base dia ke. Ya, betul. Okay. Stiker dia. Itu core hero lah. Okay. Lepas tu lagi 3 adalah profit product. Produk yang high price, high profit. Okay. Next adalah testing product. Produk yang kita nak test. Okay. Last, saya akan masukkan produk yang baru juga untuk buat testing lah. Jadi biasanya dalam 30 ni kan, akan ada 6 kategori ni. Okay. Lepas tu, saya akan run sekurang-kurangnya 3 sesi. Untuk tengok ada tak beg kuning yang saya dah cuba push, live host dah cuba push, tapi CTR dengan CTOR dia tak cantik. Okay. Orang tak kisah sangat dengan produk tu. Lepas 3 sesi, saya buang. Alright. Okay, sekarang sudah contoh ada 25 dah. Lepas 3 sesi, filter lagi 19. Filter. Last you akan dapat around 10 to 20. Yang itu adalah apa yang you nak fokus. Dan less is more. Maksudnya, walaupun you letak 10, bukan you kena round 10. You kena ada top product. Contoh top product you ada 2. Jadi 2 tu you fokus. Kena setiap ada lah. Ya, 60 to 80% masa dekat live kan you fokus benda tu. Masa yang lain you boleh fokus yang produk lain. Ini cadangan saya. Okay. So I think this one kita ada tools dia dekat, kalau you all buka dekat streamer desktop, you all actually boleh susun product Set. Product set. Yes. You actually boleh setkan apa produk yang you nak groupkan, so that every time kalau you buat live session, you dah boleh tinggal pilih saja. Tak perlulah nak masukkan 99. Setiap kali nak pilih-pilih lagi. Preset terus. Okay, that is a very good tools lah that every live host ataupun sellers, siapa saja yang menggunakan streamer desktop tu ketika live. Okay. Alright, so banyak dah ilmu yang you all boleh gunakan, and I tak perlu nak tabur sampai 99 question pun. I pilih bila I buat soalan, I akan make sure soalan tu sangat bernilai and you all boleh belajar. Alright. It's good question. Or confirm I akan you all akan dapat jawapan yang best daripada kita punya trainer. Okay, so kita akan masuk ke round scenario, di mana I akan tanya Coach Sisi, I akan bagi beberapa situasi. Okay, sebab kadang-kadang tak semua orang dia faham apa yang my guest ceritakan. Dia kena ada bagi situasi and then scenario, then you all boleh imagine and then sesuaikan dengan you punya situasi. Macam ujian Okay, the first scenario, Coach Sisi. Alright, my life, I punya life ni sangat kelang kabut, very messy. Ada too many things happen. Orang selalu feedback cakap I punya life host kelang kabut lah, barang banyak sangat lah, itu ini apa semua. So how do I susun and make it cantik? Apa yang nak kena remove? Okay, jadi dekat live ni, jika kata Messi kan, saya nak tahu Messi dekat beg kuning dia banyak sangat ke, ataupun semasa live starting dia tak tahu nak cakap apa ke? It can be anything lah kot. Mungkin Coach Sisi boleh susunkan ikut situasi. Kita ambil lah yang paling popular, mungkin beg kuning banyak sangat, ataupun and then yang kedua live host tak tahu nak cakap apa. Faham. I selalu tengok dekat dalam beberapa live host live session, live host tu suka sangat cakap
tengok phone. Hai. How, Masuk dulu, tekan back kuning. so bagi I bila nampak tu, I will perceive that yang live host tu macam sebenarnya dia tak tahu dia tengah buat tak apa. tahu nak buat apa. Bukan dia tak nak buat, tapi dia tak tahu nak buat apa. Dia sebenarnya tahu, dia berkaliber je nak jadi live host, tapi dia tak nampak tak prepare dekat situ. So how do we encounter that? Faham. Jadi saya rasa kan first adalah live host tu perlu ada flow. Okay. Flow tu maksudnya script. Tapi saya tak nak bagi script tu sebab script dia akan hafal. Dia letak karangan. Cadangan saya buat flow. Flow maksudnya apa? Step 1 you kena cakap apa, step 2 cakap apa, step 3 cakap apa. Okay, saya ada 6 step lah. First adalah introduction. Okay, introduction biasanya kan, contoh saya buat live. Contoh sekarang saya nak join mic ni. Okay, selamat datang ke live Coach CC. Coach CC sentiasa di sisimu. Kata. Ini adalah introduction. Introduction ni bukan untuk buat sales, untuk naikkan momentum sendiri. Itu je. Okay, ini first step lah. Tapi kebanyakan live host introduction dia macam tu. Hai, masuk-masuk dulu. Tap screen. Lepas tu baca, oh, Lokman sudah masuk. Itu Hai, saya Lokman. nampak Lokman. Hai Lokman, thank you masuk. Apa semua. Jangan baca nama. Saya sangat takut live host baca nama saya. Saya akan scroll. Walaupun live host tu tak nampak pun. Saya contoh saya masuk kan. Orang komen, oh Coach CC join. Oh, saya scroll. Understand. Saya tak pastilah jika orang sebut nama you scroll ke tak. Ada orang suka, ada orang tak suka. Sebab saya introvert. Jadi saya tak suka. Jadi introduction tu start terus. Sebab orang tak suka tengok live yang baru start. Orang suka tengok live yang memang dia tahu dah start lah. Sebab jika baru start kan dia tahu drama dia banyak lagi. Betul tak? Hai mic semua tu. Jadi satu sentence start je walaupun view kosong. Step kedua masuk event, bukan masuk produk. Event yang macam mana tu? Contoh hari ni payday sales. Okay. Orang tertarik dengan event payday. Lepas tu payday you bagi promotion apa, harga asal berapa, disebabkan flash deal dia jadi berapa, you bagi free gift ke apa ke, cakap dekat situ. Lepas tu baru masuk produk USP. Sambil you demo. Yang kelima urgency, you kena buat FOMO sikit lah. Hari ni je, esok tak pasti ada lagi ke tak. Last CTA. 6 step senang je kan? Dah habis ulang, dah habis ulang. Sebab TikTok. So which part yang kita part yang kena baca komen tu? Okay, dia macam tu Contoh sekarang introduction. Lepas tu kita masuk event kan. Okay, lepas tu tiba-tiba ada orang masuk komen. Saya akan settlekan part tu dulu, baru saya jawab. Kecuali apa yang dia komen sesuai dengan part tu. Faham tak? Alright, understand the situation. So live host kalah kabut disebabkan dia tak tahu semasa live dia nak cakap apa. Lepas tu benda yang sama sebenarnya boleh ulang je sebab orang dekat TikTok live dia keluar masuk. Bukan orang yang sama. Macam tu lah. Okay. Alright, that is the first scenario. That is the first scenario. Senario yang kedua, kejap. Okay, you sendiri pun ada business sendiri kan, Coach? You punya live session tu banyak yang duduk ke berdiri? Depends on product. Yes, itu pun itu pun orang kena tahu juga. Okay. Jadi kan ada orang tanya saya soalan juga. Live saya perlu berdiri ataupun saya kena duduk? Saya kena test dua-dua lah. You tengok beza dia. Jika berdiri dengan duduk sama. Diri ke duduk? Duduk lah. Betul lah. Less effort mah. Yalah. Jika berdiri sales naik 10%. Tengoklah you buat decision lah. Jika naik 50%, memang saya minta live host saya semua diri dah. Jadi benda ni saya test. Sebab kita ada produk luggage juga. Jadi jual luggage duduk ke berdiri? Berdirilah. Memang kena berdiri. Memang kena berdiri. Kena tunjuk betul tak? You kena demo the product. Fashion pun kena berdiri. Jika saya jual skincare? Skincare usually I tengok duduk. Duduk kan. Jika skincare berdiri ada tak? Ada juga. Ada. Ada. Okay, I tak pernah nampak lagi. Scientific dia berdiri. Dia berdiri 2 orang. So it depends. Ada live host selain daripada kita split test ada live host sesuai berdiri. Ada live host sesuai duduk. Ada live host yang dia berdiri energy dia lagi okay. So dia sangat depends So you kena test. Kena test. Alright. Ikut pada produk, ikut pada live host. Okay. Cakap pasal live tools kan. Kita adakah live tools yang macam billboard, highlights, itu semua penting. Do you often use the tools?
Ada 2 tools dekat sini. Satu adalah billboard, Okay. satu adalah live highlight. Mhm. One yes, one no. Okay. Ah, Cuba cerita kenapa Okay. one yes one no tu. yes tu memang billboard tu. Okay. Yes memang untuk billboard tu. Billboard memang saya akan pakai. Mhm. Contoh saya letak dekat atas. Hari ni event apa. Lepas tu apa special highlight. Mhm. Contoh saya bagi gift apa. Mhm. Macam tu. Saya akan buat dashboard. Okay. Bukan dashboard. Saya akan buat billboard. Billboard lah. Billboard tu penting lah. Dan billboard lah, ramai orang dia buat contoh 77 nanti kan dia letak 77. Okay. Itu je. Jangan. Dia tak ada details. 77 beli 2 dapat apa. Ada free gift. Voucher. Dia kena attract dia lah. Dia macam kedai offline ada banner. Okay. Orang tertarik, oh ada event hari ni, oh buy one free one, oh dia masuk. Macam tu. Jadi billboard memang sangat membantu dan you kena split test lah. Okay. Yang kedua adalah live highlight. Live highlight saya buat menu. Contoh? Saya download sendiri live saya. Lepas tu contoh 2 jam kan, editor saya akan cut. Hook dia akan hook keluarkan. Product info keluarkan. CTA keluarkan. Lepas tu dia combine. Hook, product info, CTA. Jadi dia combine macam tu lah. Okay, kenapa saya tak guna yang auto tu? Okay. Sebab ada auto kan. Auto tu banyak kali dia, jika kita buat bandingan lah, ikut pada data kan, saya manual lagi berkesan lah daripada auto tu. Okay. Macam tu. Okay, another reason as a trainer I kena bagi tahu jugalah live highlights before kalau you buat auto there's a chances yang sistem tu akan potong parts yang mungkin akan trigger violation. Betul. Okay. So yes, it's a good feature. It's a good feature that you need to use, but I think it's better for you to do not use auto post. Betul. You kena check dulu. If it's okay, then baru you post the content tu lah. Okay? Kena I share tips sikit. Alright? I kena bagi orang tahu, kena double check. Benda ni Okay? penting. Saya tak berani cakap. It's okay. I akan cakap. Alright, because ini perkara ni banyak berlaku lah dekat sellers kita, dekat konten-konten TikTok di luar sana, especially biasanya yang berkaitan dengan backcoding. Caption lah, betul. Caption, dia letak caption yang akan kena violation. That one I tak pastilah, tapi video dia ada apa ni. Faham. Alright, so you all kena double check before you post. So kalau you confident untuk guna auto post tu, silakan, tak ada masalah. Ya, betul. Tapi it's better for you to manual check dulu. Manual check dulu. Okay, so we have come to the last questions of the episode. So I really hope all the questions yang I dah tanya Coach Sisi tadi tu dapat membantu you guys lah untuk improvekan lagi live. So for the last question before we close the episode. Okay, I think tadi Coach Sisi dah terangkan, tapi kita cerita balik. Okay. Sebab benda tu tadi sebelum start Coach Sisi ada tengok ada cakap, I nak sentuh pasal this point. Okay, how to handle spam negative comment quickly. Okay. Dia patah balik pada patah balik tadi dah. itulah. Nampak tak? Setiap kali tengok balik kan, jawapan saya memang akan sama. Sebab sudah ada SOP. Okay, jadi jika bad comment ada 2 jenis lah. Satu adalah memang bad gila. Sangat-sangat bad. Sampai tahap yang kita rasa tak selesa lah. Okay. Iaitu memang you block terus lah. Tak payah cakap apa. Block teruskan buat live. Teruskan buat sales. Okay. Biar dia. Sebab tak nak dia kacau momentum. Yang kedua, bad comment tapi bukan bad, tapi dia complain. Okay. Barang rosak, barang lambat, customer service tak reply saya lagi. Dia merajuk, dia complain. Okay, yang itu okay, kita kena layan. Kena layan dengan profesional. Minta maaf Kak boleh contact customer service nanti saya akan bagi tahu mereka untuk mereka fokus dekat case Kak ni. Ini cara dia. Kali pertama dia kacau lagi. Ataupun dia complain lagi lah. Jangan kata kacau, itu hak dia. Okay, dia masuk lagi. Sekali lagi kita bagi tahu. Kali ketiga dia masuk lagi, tak bagi tahu dah, saya akan terus mute. Siapa yang mute? Jika ada moderator yang jaga. Jika tak ada moderator, you one man show for your live, you tekan sendiri, mute je lah. Jangan block. Yang serious tu you block. Yang ini you mute. Sebab block tak nampak dah live. Mute, dia tak boleh cakap je.
next live dia boleh cakap dah. Mhm. Ini cadangan saya lah. Okay. Alright, so I really hope whatever info yang dah dikongsikan oleh Coach Sisi dapat bantu you guys untuk improvekan your life. Apa tools yang nak digunakan, apa semua, waktu bila nak guna live tools tu, you all dah tahu, Coach Sisi dah cerita. So jangan tunggu lama-lama, sila implement the knowledge. Okay, alright, before we close, Coach Sisi, dekat mana orang boleh follow you? Cuba you promotekan. Dekat TikTok Obviously Lion Coach CC _ itu je username saya. Coach CC _ So you all boleh search sahaja Coach CC _ and follow Coach CC di sana. Coach CC sendiri pun banyak buat konten yang bagus-bagus yang you all boleh belajar. Sehari 3 sekarang saya challenge. Apa dia, macam mana? Sehari 3 video. Sehari 3 video. So you all boleh anticipate that from Coach CC punya content. And at the same time, jangan lupa follow TikTokShop.edu.my because kita sendiri pun daripada TikTok Shop sendiri pun ada banyak buat konten-konten untuk you all take note. Okay, and also do not forget to visit TikTok Shop Academy. Dekat situ kita akan upload segala artikel-artikel rasmi yang you all boleh belajar juga. Kalau tak suka membaca, you all boleh masuk kita punya webinar through live stream setiap hari Isnin dan sehingga Khamis jam 11 pagi dan juga 3 petang. Alright, so I think that's all for this episode. Stay tuned for the next episode untuk you all belajar. With that, bye-bye. Bye-bye.